Berapa modal untuk mula trade forex trading? Okey, hari ni kami trade hanya dengan RM100 sahaja. Kalau tengok dekat Australian dollar, Swiss franc ni, kami trade menggunakan teknik stokastik. Kalau korang tengok kat bawah ni adalah teknik stokastik. So kalau teknik stokastik ni, kalau price tu dia lagi rendah daripada line 20 ni, korang boleh buy. Dan kalau macam sekarang ni dia dah lagi tinggi daripada line 80 dekat stokastik bawah ni, korang boleh take profit ataupun korang boleh entry sell. So sekarang ni modal kami cuma RM100 saja. Kalau korang perasan dekat currency pair ni ada trend line breakout. Kat sini dia ada breakout. Lepas tu bila dia dah breakout, price tu dah gerak ke atas, dia buat retracement semula turun ke bawah, dan sini adalah area entry. Dan kalau tengok dekat stokastik pun adalah signal buy, dekat structure pun signal buy. Lepas tu price tu boleh naik. Okey, dengan modal RM100 saja. Okey, hari ni kami buat beberapa trade lah. So floating profit dalam $26, lebih kurang RM100 profit. So modal RM100 buat RM100 dalam masa satu malam sahaja. Okey, so berapa modal untuk mula forex trading ni? Sebenarnya dengan RM100 sahaja pun korang boleh buat income yang berbaloi. Okey, so kalau korang nak belajar lebih lanjut pasal trading, kami akan bantu korang dengan syaratnya korang chat kami di IG, TikTok, Telegram, Instagram, YouTube, Prof Duit. Kami akan ajar korang for free. Kalau ada masalah nak register account ke, screenshot saja, kami akan bantu. Dan chat saja di social media kami, tekan link di bio untuk kami beri korang free coaching pasal trading. Jumpa lagi dalam video akan datang.